Equality begins with treating everyone with respect. Ini ayat yang kita perlu gunakan kepada semua leaders, semua bosses, semua ketua-ketua di mana-mana industri pun. Apabila kita ingin memperkatakan tentang conflict management di tempat kerja, itu dia. Okey, sebab conflict management ni dia mestilah bermula daripada pihak atasan. Okay, you have the guideline, the SOP, the procedures. You should have that. Ini kalau kita nak menguruskan konflik di tempat kerja, kita kena faham apa konflik yang wujud tu. Konflik di antara siapa dengan siapa, pekerja dengan pekerja, pekerja dengan majikan. So berbeza cara untuk kita solve the issues. Okay. Dan yang pertama sekali, kepada mereka yang berjawatan sebagai majikan, bos. Bos ni macam-macam peringkat tau. Supervisor pun bos juga. Okay. So you kena treat your people without bias. Okay. Kena communicate with empathy. Okay. Menerima mereka sebagai sebahagian daripada your team. Masalah timbul apabila ada pihak-pihak pengurusan ni yang kita gelarkan memilih bulu lah. Okey, dia tim dia ramai, dalam 20 orang contohlah, dalam 20 orang, tetapi dia cuma pilih 5 ataupun 6 orang saja untuk menjadi dia punya second man, untuk dia menjadi untuk yang 5-6 orang ni menjadi dia punya group. Okey, dia panggil meeting 5-6 orang ni saja. Dia bagi informasi 5-6 orang ni saja. Dia ajak pergi conference ke, dia ajak pergi pergi overseas ke, dia ajak pergi jumpa klien ke, 5-6 orang ni saja. So dari sudut kerjaya ini tak baguslah So kita sebagai bos, kita kena faham semua team members kita adalah sama. Okey, semua team members kita, waima dia tu produktif ke, dia kurang produktif ke, mereka tetap team members kita. Dan kalau mereka tak produktif, itu adalah tanggungjawab kita untuk membetulkan keadaan. Mereka tak cukup training ke, mereka tak cukup support ke, kita kena tengok. Okey, Assalamualaikum.